Kalau korang tak tahu nak masak apa lepas balik kerja hari ni, boleh cuba resepi spicy garlic butter chicken ni. Makan pula dengan nasi goreng panas-panas memang sangatlah sedap. So jom kita start. Bismillah. Ni Hamdan guna ayam potongan chicken chop. Korang potong kecil, lepas tu masukkan 2 sudu tepung gandum, 2 sudu tepung jagung, 5 ulas bawang putih yang dah diracik, 1 sudu jintan manis, 1 sudu serbuk cili, setengah sudu kecil garam dengan air sikit. And then gaulkan bagi rata. Lepas tu boleh goreng dalam minyak yang panas selama beberapa minit sampailah garing macam ni. Lepas tu dah boleh ketepikan dulu. Dalam pan boleh panaskan minyak dengan 1 sudu butter. Lepas tu dah boleh masukkan 5 ulas bawang putih yang dah diracik, 1 sudu cili flake, 1 sudu sos cili, kemudian boleh masukkan air sikit dan perasakan dengan setengah sudu kecil garam dengan gula. Dan last sekali boleh masukkan bancuhan air dengan tepung jagung dengan ayam yang kita dah goreng tadi tu. Korang gaulkan sampai sekata dan dah siap spicy garlic butter chicken kita hari ni. Memang senang je nak buat, dan untuk yang tak pernah rasa lagi tu, bolehlah cuba buat sendiri resepi ni dekat rumah nanti.